daripada kebaikan yang kita lakukan tu anfa'u linnas. Sebab tu Nabi sebut sebaik-baik manusia adalah khairun nas anfa'uhum, yang memberi manfaat ataupun yang boleh mendatangkan manfaat pada kehidupan manusia yang lain. Kan betul contohlah kita. Kalau kita apa yang boleh manusia tu ambil, kan, ataupun jadikan contoh ikutan kadang-kadang dalam diri dan kehidupan kebaikan yang diberikan. Kalau kita kata ialah bukan kita nak di atas kebaikan kita buat tu supaya orang sebut, orang tak, kan, akan ada kebaikan itu yang menjadi ikon, contoh suri teladan yang terbaik. Kita kata Nabi SAW, kan, sehingga tengok ada benda yang akhirnya pun tidak diketahui juga. Contoh bagaimana kebaikan Nabi SAW terhadap seorang pengemis buta Yahudi, kan, di pasar Madinah, kan, ada rupanya ada yang tersirat yang tidak diketahui, hatta Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Kan, bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanyakan, Fatimah, apa amalan ataupun sunnah yang aku tak buat? Maka tidak semua hampir kamu dah lakukan, melainkan satu, iaitu sebelum Nabi SAW meninggal Nabi buat, iaitu Nabi menyuap makanan kepada pengemis buta di pasar Madinah. Kan, maka akhirnya diceritakan itu, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq buat atas apa yang dikhabarkan. Kan, rupanya ceritanya ada lagi yang tidak diketahui, kerahsiaan yang hanya pengemis itu je